Mengapakah hari Jumaat begitu istimewa di sisi Islam dan kita sering mendengar hari Jumaat adalah merupakan penghulu kepada segala hari? Tetapi apakah yang menyebabkan hari Jumaat ini begitu istimewa di sisi umat Islam? Hari Jumaat begitu istimewa di dalam Islam adalah kerana terdapat kemuliaan di dalam hari tersebut, di mana dalam sebuah hadis riwayat Muslim memberitahu tentang perkara ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam alaihissalam, pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu juga dikeluarkan daripadanya syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Riwayat Muslim nombor 1411. Jelas di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu bahawa hari Jumaat adalah sebaik-baik hari kerana terdapat banyak kelebihan padanya. Yang pertama adalah hari Jumaat merupakan hari Nabi Adam AS diciptakan, dan manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia diciptakan di antara makhluk yang lain. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat ke-70. Hari Jumaat adalah hari Nabi Adam AS dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat. Sememangnya kita semua tahu syurga adalah penuh dengan kenikmatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih hari Jumaat untuk memasukkan baginda ke dalam syurga. Manakala hari Jumaat adalah hari Nabi Adam dikeluarkan dari syurga yang penuh dengan kenikmatan untuk menjadi khalifah di bumi, dan ianya adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, yakni Nabi Adam alaihissalam, untuk menjadi khalifah ataupun ketua di muka bumi ciptaannya. Allahu Akbar. Dan yang terakhir di dalam hadis ini adalah terjadinya hari kiamat pada hari Jumaat. Ulama dalam menjelaskan perkara ini, walaupun hari kiamat merupakan hari yang dahsyat dan mengerikan, namun ianya adalah kemuliaan kepada hamba-hambanya yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terjadinya hari kiamat adalah permulaan kepada hari akhirat, di mana hamba-hambanya yang taat kepada perintahnya akan dibalas dengan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kesimpulannya, mengapa hari Jumaat adalah istimewa dalam Islam adalah kerana terdapat banyak peristiwa penting yang berlaku pada hari tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, telah memilih hari Jumaat sebagai hari kepada peristiwa tersebut. Allahu Akbar.